Ini kita punya view villa pagi-pagi. Cantik kan? Ini view luar kita punya villa. Kat situ ada surau. Apa perasan hari ni kat situ ada surau? Ya. Bersama Ece. Hai, selamat pagi. Kata-kata untuk hari ni? Kata-kata hari ni apa ya? Semoga semuanya dipermudahkan. Ciri-ciri aja hari ni. Now kita sampai dekat Universiti Islam Malang. Doktor dekat sana. Ayo banyak. Go. Semua tu. Angkat cepat rapat. Bisa gamat. Boleh diberikan tepuk tangan? Kepada Bapak Ibu. Oh, nasi padang. Sekarang kita lagi makan nasi padang. Terus ada warung dah biasa weh franchise. Yo. Sabar. Sekarang ni kita mau makan nasi padang di depan Unisma. Kakak Merah masuk balik. Kakak Merah masuk. Nak pergi mana? Solat. Lepas tu? Lepas solat? Lepas tu? Pasarnya kat mana? Lelaki dah siap tukar, boy. Lepas tu? Okay, sekarang ni diorang tengah gaduh sebab tak tahu nak pergi mana. Pasal tak jadi kenapa? Isteri tak jadi pun tak pergi. Tak apalah bang, batik tu lah kat rumah pun ada. Nanti mengajuk dia keluar. Dia merajuk, faham. Oh, kita sebab hujan kan. Mira kalau batak tempat-tempat Mira tak pergi malas nak tukar baju. A few moments later. So sekarang ni kita nak pergi Altara. Katanya Pak Super Altara itu best untuk Ada apa di sana? Ada busana. Busana cantik-cantik. Dari mana? Ini kakak Meha. Cowoknya. Berpena biru. Tak tahu dari mana. Hitam-hitam. Tak tahu dengan apa-apa. Bisa diterima lagi. Yang pertama berapa? Inilah Altaranya. Apa? Bisa. Bisa. Ya guys, cantik amat macam Wardah. Cantik. Betul lagi korang. Kan? Cantik tak basah ni nampakannya. Kalau agak baju ni. Kita jalan dulu tau. Ada orang kunci pintu. Hanya mamu wadidau. Gak mau. Kenapa suka lagi itu? Ayo wadidau sama. Ni mas ni. Sebelum lepas. Memang tak kena. Esok. Hujan guys. Kita enjoy. Jom. Okay, jom. Okay, jom. Gemuk sini kita. Wadidau satu. Kakak cuak. Kakak cuak. Kakak cuak. 12 seconds later. Hari last pun banyak lagi makanan guys. Apa saya? Bukan muka kedai. Saya. Mana boleh beli? Boleh beli kan? Ini malam terakhir kita tengok Netflix. Nak pergi masak Maggi dengan Wardah. So sekarang dah. Okay.